Kalau hari ini satu kamera rakam semua tingkah laku kita 24 jam tanpa henti, adakah kita masih berani kata kita ini orang yang berakhlak, atau sebenarnya kita hanya baik bila orang tengok, dan bila tiada siapa nampak kita jadi orang yang berbeza? Bayangkan satu kesilapan kecil yang kita rasa tak ada siapa tahu, rupanya tersebar. Satu Malaysia tahu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita perlu bercakap tentang satu perkara yang sangat dekat tetapi sering dipandang remeh, iaitu tingkah laku kita. Masalah terbesar dalam masyarakat hari ini bukan sekadar ekonomi, bukan sekadar peluang, tetapi bagaimana kita membawa diri di mana sahaja kita berada. Kita lihat di jalan raya, ramai yang hilang sabar, membunyikan hon tanpa sebab, memotong secara berbahaya, tidak menghormati pengguna jalan lain. Kita lihat di media sosial, ramai yang hilang adab, menghina, mengutuk, menyebarkan kebencian. Kita lihat di tempat kerja, ada yang hilang integriti, lewat, tidak amanah, suka ambil jalan mudah. Dan lebih membimbangkan, perkara ini dianggap biasa. Inilah masalah sebenar. Apabila tingkah laku negatif menjadi normal, masyarakat mula rosak tanpa kita sedar. Kita tidak lagi rasa bersalah bila buat salah. Kita tidak lagi rasa malu bila melanggar nilai. Kita mula hidup dalam dua dunia. Di depan orang, kita nampak baik. Di belakang, kita jadi sebaliknya. Ini hipokrasi yang semakin membarah dan kesannya sangat besar. Apabila masyarakat tidak lagi menjaga tingkah laku, kepercayaan akan hilang. Orang tidak lagi percaya antara satu sama lain. Orang mula curiga. Orang mula hidup dalam ketakutan sosial. Kita juga mula kehilangan identiti sebagai bangsa. Bangsa yang dulunya dikenali dengan sopan santun, hari ini mula dipersoalkan. Kenapa? Kerana kita sendiri tidak menjaga warisan itu. Lebih menyedihkan, anak-anak kita sedang memerhati semua ini. Mereka melihat bagaimana kita bercakap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melayan orang lain, dan mereka belajar bukan dari ceramah tetapi dari contoh. Jika mereka lihat orang dewasa tidak berdisiplin waras, mereka akan ikut. Jika mereka lihat orang dewasa tidak beradab, mereka akan anggap itu normal. Akhirnya kita akan melahirkan generasi yang hilang arah. Ini bukan perkara kecil. Ini adalah asas kepada masa depan masyarakat. Jika tingkah laku tidak dijaga, apa lagi yang tinggal? Mari kita fahami satu hakikat penting. Tingkah laku adalah cerminan siapa kita sebenarnya. Bukan apa yang kita cakap, bukan apa yang kita tunjuk, tetapi apa yang kita buat, terutamanya ketika tiada siapa melihat. Ramai orang fikir, tak apa, apa ini hal kecil, tetapi sebenarnya tiada perkara kecil dalam membentuk karakter. Setiap tindakan, walaupun kecil, adalah batu bata kepada siapa diri kita. Jika kita biasakan diri dengan perkara kecil yang salah, lama kelamaan ia menjadi besar. Contohnya, lewat 5 minit, kita kata tak apa. Berbohong kecil, kita kata tak apa. Ambil hak orang sedikit, kita kata tak apa. Tetapi inilah permulaan kepada kerosakan yang lebih besar. Tingkah laku tidak terbentuk secara tiba-tiba. Ia adalah hasil daripada kebiasaan. Dan kebiasaan dibina setiap hari. Satu lagi perkara penting, tingkah laku kita tidak hanya memberi kesan kepada diri kita, tetapi kepada orang di sekeliling kita. Apabila kita beradab, orang akan rasa dihormati. Apabila kita bersabar, suasana menjadi tenang. Apabila kita jujur, kepercayaan akan terbina. Tetapi apabila kita kasar, kita melukai orang lain. Apabila kita tidak bertanggungjawab, kita menyusahkan orang lain. Apabila kita tidak berintegriti, kita merosakkan sistem. Inilah realiti. Satu individu boleh memberi kesan kepada ramai orang. Bayangkan jika setiap individu menjaga tingkah laku, jalan raya akan lebih selamat, tempat kerja akan lebih harmoni, media sosial akan lebih positif. Tetapi jika setiap individu tidak peduli,
kita akan hidup dalam masyarakat yang penuh tekanan. Satu lagi kupasan penting, disiplin bukan bergantung kepada pengawasan tetapi kepada kesedaran diri. Jika kita hanya berkelakuan baik bila ada orang melihat, itu bukan disiplin, itu lakonan. Disiplin sebenar ialah apabila kita tetap berbuat baik walaupun tiada siapa melihat. Di sinilah nilai sebenar seseorang manusia. Kita tidak boleh mengharapkan dunia berubah jika kita sendiri tidak berubah. Perubahan bermula dari dalam. Saya nak kongsikan satu kisah yang sangat memberi kesan. Seorang pelajar masuk ke dalam lift bersama seorang lelaki tua. Tiada siapa dalam lift itu, hanya mereka berdua. Pelajar itu nampak lelaki tua itu memegang barang yang berat tanpa diminta pelajar itu bantu. Dia pegang barang itu sampai ke tingkat yang dituju. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih anak muda macam kamu buat saya masih percaya pada masyarakat." Pelajar itu mungkin rasa itu perkara kecil, tetapi bagi lelaki tua itu satu harapan. Sekarang bayangkan jika pelajar itu buat sebaliknya. Dia buat tak tahu, dia sibuk dengan telefon. Apa yang berlaku? Satu peluang untuk menyebarkan kebaikan hilang. Contoh lain, seorang pekerja di sebuah pejabat. Bosnya tiada hari itu, tiada siapa memantau. Dia ada dua pilihan, buat kerja dengan jujur atau ambil kesempatan. Dia pilih untuk jujur. Kenapa? Kerana dia faham integriti bukan tentang orang lain tetapi tentang dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian dan dia dinaikkan pangkat, bukan kerana dia paling pandai tetapi kerana dia paling boleh dipercayai. Ini kekuatan tingkah laku. Contoh ketiga, seorang pengguna media sosial, dia nampak satu isu tular, dia boleh pilih untuk mengutuk atau memberi pandangan yang membina. Dia pilih untuk menulis dengan berhemah. Walaupun berbeza pandangan, dia tetap menjaga adab. Apa yang berlaku? Ramai orang hormat dia kerana dalam dunia yang penuh kebisingan, suara yang beradab sangat bernilai. Inilah contoh-contoh kecil yang memberi kesan besar. Hari ini, saya mahu kita semua berhenti sejenak. Tanya diri kita satu soalan yang jujur. Siapakah saya ketika tiada siapa melihat? Itulah diri kita yang sebenar. Bukan di pentas, bukan di media sosial, tetapi dalam kehidupan harian. Di saat-saat kecil, perubahan tidak perlu besar. Mulakan dengan perkara kecil. Senyum kepada orang. Ucap terima kasih. Hormati orang lain. Jaga percakapan. Perkara ini nampak kecil, tetapi kesannya sangat besar. Ingat, masyarakat yang hebat dibina oleh individu yang berakhlak. Bukan individu yang sempurna tetapi individu yang berusaha menjadi lebih baik. Kita tidak boleh kawal semua orang tetapi kita boleh kawal diri kita. Dan itu sudah cukup untuk memulakan perubahan. Bayangkan jika setiap daripada kita mula menjaga tingkah laku hari ini, Malaysia akan berubah. Bukan dalam masa 10 tahun tetapi bermula hari ini. Saya percaya kita mampu menjadi masyarakat yang hebat, yang beradab, yang dihormati, tetapi semuanya bermula dengan satu keputusan untuk berubah. Jika perkongsian ini memberi manfaat kepada anda, jangan simpan sendiri. Kongsikan kepada keluarga, kongsikan kepada rakan, kongsikan kepada masyarakat. Dan jangan lupa subscribe channel Pengetua AAI untuk lebih banyak perkongsian yang membuka mata, menyentuh hati dan mengubah kehidupan. Kita bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk membina masyarakat yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.